Assalamualaikum, nama saya Nurhamiza binti Mak Hamdan dari Felda Kioha, Kota Tinggi, Johor. So hari ni Kak Miza nak bocor ke satu rahsia macam mana kita nak check vitamin C yang kita beli daripada farmasi tu ataupun daripada mana-mana kita beli tu betul-betul ada vitamin C. So caranya senang je. Kita gunakan Betadine ni, ubat luka yang kita boleh beli daripada farmasi. So jom kita ingat balik kenangan zaman sekolah menengah dulu. Kita nak buat tindak balas redox. So cara dia, kita buat larutan Betadine ni, ambil air mineral biasa je ni. Okay, so bila mana kita punya warna coklat pada Betadine ni dah dihilangkan ataupun diturunkan, maksudnya wujudlah vitamin C dekat dalam suplemen yang kita test tadi tu. Okay, so hari ni Kak Miza nak buat eksperimen untuk dua jenis barang. Yang pertama yang biasa orang ambil untuk detox. Yang pertama is lemon. Okay, yang kedua ini lemon. Yang kedua adalah absorbency daripada Forever Living Products. Okay, so tengok pagi-pagi kan biasa ramai orang tu minum air lemon kan. Rasa dia macam mana? Asam kan? Boleh tahan tak? Ada orang boleh tahan, ada orang tak boleh tahan. Okay, so jadi dia perlah lemon masuk dalam cawan tu. Okay, so kita nak tengok sama ada ke tak vitamin C ni. Okay, so kita perah lah. Nampak tak warna Betadine yang coklat kehitaman tadi tu dah bertukar menjadi jernih. Maksudnya perahan lemon ni memang ada vitamin C. You all boleh buat juga tau eksperimen dekat lada cili merah. Sebab lada cili merah pun dia punya kandungan vitamin C pun tinggi juga. Okay, nampak tak? Dah hilang dah macam tu. Okay, so bila warna coklat tadi, asal tadi macam ni kan, jadi bila warna coklat tadi dah hilang warna dia, maksudnya wujud vitamin C dekat dalam kita punya lemon ni. Okay, kita test lemon. Now Kak Miza nak buat eksperimen untuk produk yang kedua, which is Forever Absorbency. Kenapa nama dia Absorbency? Sebab dia menyerap vitamin C dengan cekap sekali. Okay, so yang ni satu tablet ada 60 mg vitamin C. Okay, dia sangat lembut dia punya tekstur tu. Okay, senang nak tak patah pun, senang nak dihadamkan lah, insyaAllah. Okay, so kita masukkan separuh kapsul vitamin C ni dekat dalam Betadine. Tengok apa jadi. Okay, so dekat dalam satu tablet vitamin C ni dia ada oat bran tau. So oat bran ni baik untuk jantung kita. Lepas tu dia ada juga bee honey. Jadi kita tak mudah lapar bila kita ambil absorbency ni tau. Okay, so selain daripada mencantikkan muka, lepas tu protect badan kita, macam bagi perisai kat badan kita lah, supaya kita tak adalah senang sangat nak demam, nak semua kan. Jadi dia juga boleh menurunkan berat badan kita, insyaAllah. Macam tu. Nampak tak dah berubah warna dia? Nampak kan? Okay, so kita godak-godak lah kata orang Johor. Nampak tak? So warna dia dah berubah. Maksudnya warna coklat tadi tu dah hilang. So betul dalam absorbency kita ni ada vitamin C. So maksudnya dekat dalam kedua-dua bahan yang kita gunakan tadi memang ada vitamin C. Okay, so Kak Miza nak campur lagi Betadine. Tengok apa jadi. Okay, so yang ni tambah lebih lagi lah. Macam tu. Okay, nampak tak apa jadi? Yang larutan tadi ni yang bercampur dengan absorbency tadi ni hilang terus warna Betadine dia, while yang campur dengan lemon tadi ni masih tak bertukar warna dia. Okay, so rasanya you all boleh decide lah yang mana lebih power. Okay, so kalau untuk perempuan normal perlukan 75 mg vitamin C satu hari tau. Jadi satu biji macam ni ada 40 mg vitamin C. So perempuan normal perlukan 2 biji lemon macam ni. Okay, so lelaki yang tak merokok pula perlukan 90 mg vitamin C satu hari. Jadi dia perlukan 3 biji lemon untuk membekalkan vitamin C dalam badan dia. Okay, so jadi lebih kurang dalam 3 biji satu hari, dan perlukan dalam 3 kali RM2 sebiji, jadi RM6 kalau you all nak gunakan lemon sebagai you punya agent detox. While kalau you all nak jimat, nak senang, boleh ambil kita punya Forever Absorbency. Okay, satu biji hanya 63 sen. Itu pun harga berkali kalau ada lagi murah. So satu biji satu hari perlukan 2 biji sebab satu biji ada 60 mg vitamin C. So satu hari perlukan RM1.20 saja. Okay, so terpulang kat you all semua sama ada nak gunakan lemon ataupun absorbency yang daripada Forever Living ni. Nampak tak warna dia pun dah berubah lagi. Okay, so sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.